Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ni aku turun mancing lagi guys. Mancing udang lah dekat sungai kampung aku ni, Kampung Meranik, Kota Samarahan, Sarawak guys. Sebenarnya aku dah turun tadi dah, pukul 7 suku tadi. Sekarang dah pukul berapa? Pukul 8 aku rasa lah. Sekarang pukul 8 minit. Satu penghasilan pun belum ada. Berharap hari ni gasak macam hari tu. Jadi ramai yang bertanya dengan aku kan, aku mancing kat mana kan. Lepas tu aku sewa bot kat mana. Sebenarnya aku tak sewa bot. Ini bot bapak aku. Aku cuma beli enjin saja. Bot ni pun dah lama dah usia dia. Lebih kurang dekat 20 tahun aku rasa. Jadi aku beli enjin. Sebab enjin lama dia rosak. Jadi aku duduk biji enjin tau. Satu 15, yang ni aku pakai 6. Aku pakai 6 horsepower. Sebab 15 horsepower tu berat sangat bagi aku. Sebab JT tak memberikan kerjasama guys. Lagi satu, pada yang bertanyakan pasal bot sewa dekat kawasan sungai ni untuk mancing kat sungai ni, buat masa sekarang ni aku masih belum ada sediakan servis tu. InsyaAllah ke depan mungkin ada. Sebabkannya yang pertama, sekarang ni aku tengah upgrade JT. Aku upgrade JT. Selepas upgrade JT baru aku beli kelengkapan macam bot. Lepas tu akan tambah enjin. Sebab aku nak memberikan keselesaan kepada penyewa nanti. Tapi kalau korang bertanyakan pasal bot sewa, siapa yang nak mancing dekat sungai aku ni, bot sewa, aku ada kawan. Kawan aku buat bot sewa tapi terhad. Siapa booking awal, dia akan dapat. Lambat memang tak ada. Kalau korang rasa nak menyewa tu untuk mancing kat sungai ni, harga murah guys. Murah saja. Korang boleh komen, korang boleh roger aku. Nanti aku bagi kontak dia. Alhamdulillah guys. Saiz kasar. Karat guys, ini namanya karat. First try of the day. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Ikan guys. Ini ikan. Ikan duri biasanya ni. Kata dah. Ikan duri. Oh. Oh. Makan senyap yang ni. Alhamdulillah. Lucu guys. Oh, macam masih. Alhamdulillah. Aku rasa ni kena makan ikan lah guys. Allah. Spik biru tu. Yang tu spik biru guys. Ui. Lucu guys, ya Allah. Lucu. Berat tu rasa tu. Air dah nak pasang. Oh. Allah. 2 kali guys. Aduh. Astagfirullahalazim. Apa masalah aku hari ni? Makan senyap guys. Alhamdulillah. Nak mendapatkannya ni punyalah payah. Main jiwa man. Yang ni dah makan kan yang ni. Aku baru nak stop recording. Yang ni dah makan guys.
Nampak macam makan main-main je ni. Bagi tu masa dia. Aduh. Alhamdulillah. Ada pertambahan. Alhamdulillah. Macam ada guys makan. Baru makan ke aku tak pasti. Tak apa, kita layan saja. Dia baru makan. Umpan yang dimakan udang ada 3 guys. Tapi aku merasakan tak yakin lah. Tengok, aduh. Rasa macam tak yakin je member ni tekan. Alhamdulillah. Dapat tambahan guys. Yang ni dia makan lagi guys. Agak-agak sangkut lah. Gerak. Dedah. Alhamdulillah guys. Yang ni ada guys. Yang dari tadi duk tekan-tekan tadi tu kan. Aku tarik tak dapat yang ni guys. Besar ni. Kasar. Bukan besar, dia agak kasar sikit lah. Alhamdulillah. Macam ada. Alhamdulillah. Nambahan guys. Aduh lucu guys. Ada lagi. Alhamdulillah. Ingat lucu tadi. Sekarang ni nak baling tengah sekarang ni tak boleh dah. Air dah laju ni. Ada ke? Ini pun ada guys. Macam halus lah. Tak kasar mana pun yang ni. Tapi tak apa. Yang penting ada penambahan guys.
Lah, aku ingat udang lah rupanya tali yang satu tu dia ambil ke. Ada lah. Ada. Oh. Ui, ada. Oh. Alhamdulillah. Setelah sekian lama menyepi, guys. Anjay. Tahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, guys. Hasil hari ini. Sekarang ni aku nak timbang, guys, hasil aku ini. Tengok berapa kilo aku dapat. So guys, ni yang aku dapat kan 16 ekor, guys. Kasar-kasar kat 16 ekor. Macam hari tu kat lah 16 ekor aku dapat. Cuma yang ni aku tak tahu berat dia berapa. Mungkin kurang atau lebih lah. Jadi mari kita timbang, guys. Tahu tak nampak ke tak nampak aku tak tahu, guys. Nampak kot ni kot Sama juga, guys. Macam hari tu 1 kilo 2, guys. Hari tu 1 kilo 2 ngam-ngam. Yang ni 1 kilo 2 2 kosong, guys. Alhamdulillah, apa-apa alhamdulillah, guys. Alhamdulillah, guys.